Mana ke pengacara majlis itu sana. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Yang berbahagia, saya ingat elok juga saya mengambil kesempatan ini untuk saya perkenalkan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan kita yang baru, iaitu Datuk Dr. Haji Aminuddin bin Hashim. Itu tunjuk muka sana. Beliau daripada dulu di Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekarang dinaikkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Seterusnya yang bahagia, Cik Ahmad Riza bin Adnan, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian, ada saya dua-dua. Dia ada persamaan antara KSU dengan TKSU. Agak-agak teka, pandai teka. Timbalan TKSU kita, dia satu lagi iaitu Datuk Dr. Muhammad Nur Azman bin Hassan. Jadi untuk Sarawak ni, untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, jarang bila saya turun ke mana-mana pun, ke negeri-negeri atau ke universiti, ketiga-tiga orang ini dapat turun bersama. Dan ini pertama kali saya tengok mereka dapat turun bersama. Turut bersama dengan kita iaitu Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi kita, iaitu Profesor Datuk Dr. Azlinda. Dia ni jaga universiti semua. Datuk Seri Panglima Sulong, orang muda, pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, very well respected judge. Dan sekarang ini saudara-saudari semua harus berbangga kerana salah seorang daripada great legal mind menjadi pengerusi kepada universiti kita di sini. Terima kasih Datuk Sri. Naib Chancellor, Datuk Dr. Belum lagi saya. Masin mulut saya. Mungkin ada orang mendengar ni, dah panggil Datuk ni. Dr. Ahmad Hatta, Naib Chancellor Universiti kita. Ini seorang pakar perubatan yang hebat juga. Dan inilah kelebihan Universiti Malaysia Sarawak ini. Kerana kita mempunyai mereka yang berkebolehan, yang hebat mengepalai pengurusan di universiti ini. Dan tidak dilupai, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, Saudari Nuri Manina Syafiqah. Datuk-datuk, tuan-tuan dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan pertama sekali tahniah dan penghargaan kepada Jabatan Pendidikan Tinggi MyGrad Universiti Malaysia Sarawak menjadi tuan rumah, dan universiti awam, rakan industri, agensi kerajaan dan semua yang telah berganding bahu untuk menjayakan inisiatif program kita ini bersempena dengan Majlis Peluncuran MySiswa at Job on Campus bagi universiti awam peringkat kebangsaan pada hari ini. Dan inilah antara program-program yang kita laksanakan untuk para mahasiswa-mahasiswi kita. Kerana kita memahami denyut nadi kehidupan seorang mahasiswa-mahasiswi. Kerana kita pernah berada di situ satu ketika dahulu. Kita pernah mengalami saat-saat kehidupan kita yang sukar. Kita tahu ada di kalangan kita yang menghadapi
masalah di mana juga mengalami seperti mana yang saya alami. Daripada latar belakang keluarga kita yang berbeza. Mungkin ada datang daripada keluarga yang alhamdulillah. Dia datang daripada keluarga yang baik, yang mempunyai pendapatan yang mencukupi. Tapi ramai juga di luar sana yang tidak datang daripada keluarga seperti mana rakan-rakan kita yang lain. Saya masih ingat apabila saya ditawarkan untuk menjadi seorang mahasiswa, menjadi graduan pertama untuk masuk ke Universiti Islam Antarabangsa untuk buat ekonomi. Tahun 1983. Waktu itu saya mendapat dua offer. UAE, universiti yang baru nak ditubuhkan. Satu lagi UM, Universiti Melaya, saya dapat untuk buat kursus ekonomi. Soalnya, di mana saya nak cari wang? Sebab keluarga saya, bapa saya hanya seorang nelayan. Dia pergi ke laut, kalau ada ikan, mungkin dia akan pulang dengan 10, 20 ringgit, 30 ringgit. Kalau tak ada ikan, dia hanya pulang dengan 1 ringgit. Pinjam. Tauke bagi pinjam 1 ringgit. Dan saya pernah mengalami bahawa itulah berbulan-bulan tidak ada ikan, RM1. Bayangkan kalau sebulan 30 ringgit. Tak sampai 30 ringgit. Sebab dalam sebulan hanya boleh pergi ke laut lebih kurang 25 hari. Seminggu kena cuti. Sebab bulan terang tak boleh pergi ke laut. Siapa yang ada orang laut dia tahu. Tiba-tiba saya dapat tempat untuk belajar ke universiti. Dan saya ingat lagi apabila dapat masuk ke universiti, saya bertanya di mana nak cari wang. Ibu saya pun pening kepala. Di mana cari duit? Kalau bahasa orang kita, saya orang Perak. Jadi belah laut dia cakap, setiap utara sikit. Mana nak cari duit? Ya, jenuh dia. Akhirnya dia tengok rantai dia satu, ibu saya dia jual. Ya. Dia dapat RM700. Itu saja yang dia ada. Jadi dia hantar saya. Itulah dengan RM700 itulah. Saya survive di universiti untuk 4 tahun. Kerana azam saya tidak mahu mengganggu ibu saya dan ibu bapa saya. Saya tahu kesusahannya. Sebab waktu itu nak masuk, nak mendaftar dan kemudian nak meneruskan kehidupan sebelum dapat beasiswa. Dan kebetulan saya cerita dengan TKSU tadi. Saya masih ingat lagi dulu kan, dulu dia senang sikit nak dapat scholarship. Saya diberi ruang, ada 3 peluang untuk dapat scholarship. Iaitu pertama, dapat beasiswa pendidikan anak-anak Perak dengan nilai RM2,700 setahun. Ya. Satu lagi, saya dapat beasiswa JPA. JPA saya masih ingat lagi RM3,300 setahun. Sebab yang lain
kerajaan bayar. Satu lagi saya dapat untuk pinjaman, bukan beasiswa, pinjaman MARA, RM4,000. Saya duk fikir, saya tahu waktu tu, kita tahu kalau beasiswa tak perlu bayar balik, kan? Ambil, dapat, kerajaan bagi beasiswa. Tetapi saya memikirkan, bagaimana saya nak survive waktu itu, kalau saya ambil beasiswa anak Perak yang nilainya 2,700. Sebab kita hanya boleh ambil satu saja, tak boleh ambil tiga-tiga. Memang universiti dah atur, pilih. Akhirnya saya membuat keputusan untuk saya ambil yang terbanyak sekali, iaitu RM4,000 sebulan untuk saya survive. Bayangkan setahun untuk survive dengan RM4,000. Itu selepas tolak tuition fees apa semua segala macam, adalah berapa ribu ringgit lagi ya untuk kita survive dalam masa setahun itu. Jadi itulah yang memberi gambaran tentang kehidupan saya nak beritahu pada adik-adik, dan itulah sebenarnya menjadikan kita untuk lebih berazam, berjuang untuk berjaya dalam hidup kita. Dan akhirnya pinjaman saya itu saya kena bayar balik. Sebab saya tahu bahawa saya dapat pinjaman, MARA memberi pinjaman kepada saya, membantu saya, dan apabila saya bekerja saya perlu bayar balik. Saya bayar balik. Dan Alhamdulillah saya dapat bayar penuh. Walaupun mula kadarnya saya hanya bayar kepada MARA, minta maaf, saya baru kerja dengan gaji saya hanya RM1,200. RM1,230 saya ingat lagi. Sebagai assistant lecturer. Bayar RM50. MARA pun kata okeylah, asalkan you bayar RM50 dulu. Selepas itu kita dah naik pangkat, kita bayar sampai habis. Alhamdulillah. Saya nak ceritakan kepada adik-adik sekalian, suasana itu yang menyebabkan kita sedar. Di kalangan kita semua, baik naib chancellor, baik di peringkat universiti, ya semua universiti, saya beritahu kepada semua, mari kita bersama-sama membantu anak-anak kita yang belajar, yang datangnya daripada pelbagai latar belakang. Untuk kita pastikan, saya kata, mereka yang datang daripada keluarga B40, yang susah, yang sukar, yang berada di setiap pedalaman, seperti di Sarawak ini. Mereka yang berada di pedalaman yang begitu jauh, yang belajar, dia menjadi pelajar yang hebat. Tetapi dia tidak mampu untuk meneruskan pengajiannya disebabkan oleh kekurangan sumber, khususnya pendapatan. Dan saya berazam untuk memastikan supaya kemiskinan itu tidak menjadi penghalang untuk adik-adik sekalian untuk belajar di peringkat yang lebih tinggi. Saya mahu melihat adik-adik sekalian, anak-anak semua, menjadikan kemiskinan itu sebagai perangsang untuk kita berjaya dalam hidup kita. Sebab ramai saya lihat mereka yang datangnya daripada keluarga yang miskin, berjaya dalam hidup, mereka menjadi manusia yang hebat, termasuk yang berada di hadapan saya ini. Yang ada di depan-depan yang berjaya, profesor-profesor ini pun, kalau ditanya, setiap orang tanya mereka, apa latar belakang dia? Mungkin dia lebih susah daripada saya. Ya. Tapi itu menjadikan kita manusia yang hebat. Untuk terus berjuang. Dan sekarang adalah masanya untuk kita membela yang ada di hadapan kita ini. Alhamdulillah. Walaupun saya dikritik, ada seorang itu, dia kerja dia hari-hari dia mengkritik. Sebab dia tengok sekarang ni kan orang suka dalam konten, untuk jadi konten, dia mengkritik, dia balun saya. Sedangkan dia pernah menjadi naib chancellor. Dia tahu apa yang kita buat, apa yang kita usahakan. Bukan naib chancellor dari sini, naib chancellor ada sebuah negeri. Saudara pun mengikuti dia. Wah, dia suka tengok apabila tengok konten dia, ada traction dia yang like dia sampai 600,000, 300. Saya kata, apa guna kita mendapat konten like tetapi atas nama kesusahan orang lain, atau membuat fitnah kepada orang lain, mengutuk, memaki, cacian kepada orang lain. Saya tidak mahu menjadi orang yang hebat
dalam konten yang dibaca oleh semua, dan atas kerana kita mengutuk orang lain, mencaci orang lain, biar kita menjadi pencipta ataupun menjadi influencer yang baik berdasarkan kepada atas fakta-fakta yang baik. Yang menuduh kita seolah-olah kita tak bagi langsung bantuan kepada anak-anak kita. Ini pelajar-pelajar B40 yang nak masuk ke universiti. Apa peranan yang kita buat? Apa yang sudah kita buat? Apa kerajaan buat? Apa KPT buat? Tanya ni semua yang ada di hadapan saya ni. VC, tanya VC Hatta. Apa yang dia buat apabila dia dapat tahu bahawa student ini dapat masuk ke Unimas tetapi keluarganya tak mampu. Tanya Hatta. Bukan hanya dia telefon saja, mereka turun ke bawah berjumpa dengan keluarga yang berkenaan, bawa anak yang berkenaan masuk dan mendaftar di universiti untuk menjadi seorang pelajar. Dan begitulah juga dengan yang lain. Sebab saya kata saya tidak mahu mendengar cerita ini. Ya, keluar dalam surat khabar kisah-kisah ini. Bagus. Alhamdulillah, saya kata dengar saja, terus pergi. Pastikan pelajar ini jangan ketinggalan. Saya boleh cerita kepada saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Puluhan pelajar-pelajar kita, termasuk yang nak buat program kedoktoran. Ada satu kes di Sabah. Saya masih ingat lagi. Dia tidak pergi mendaftar. Dia dapat program perubatan di Universiti Malaysia Sabah. Akhirnya, orang kampung dia telefon saya. Kebetulan dia itu ada ketua, bagus juga ada ketua-ketua politik yang bertanggungjawab. Dia ketua cawangan di kawasan berkenaan, ketua cawangan UMNO. Dia telefon, dia hantar ke saya, Datuk, kesian budak ini. Kita kenapa? Dia tak boleh masuk. Dia kerja di tempat, di sebuah pasar katanya. Kenapa? Dia keluarga yang tak mampu. Dia dapat program perubatan. Saya terus pergi cari, saya minta universiti pergi cari pelajar ini. Bawa dia masuk. Esok saya kata saya nak tengok dia masuk ke universiti. TNC kita ada di sini. Tanya dia di UMS. Dia seorang pelajar yang kita selamatkan tahun sudah. Inilah cerita-cerita kita. Untuk pastikan supaya anak-anak, adik-adik sekalian, saya tidak mahu ada cerita kalau adik-adik ada masalah, tolong bagi tahu, tolong ceritakan, tolong sampaikan. Saya tahu di kalangan kita ada yang setengah daripada kita yang begitu malu nak sampaikan cerita kita. Saya tahu perasaan manusia itu memang begitu sifatnya. Dia malu apabila dia tak ada wang. Dia lebih rela biar perut kosong tak makan. Antara itu kita laksanakan program-program kita. Program Food Bank, dapur siswa. Nah, sebentar lagi saya akan pergi lancarkan dapur siswa. Dan alhamdulillah kerajaan madani kita, kerajaan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah pun meluluskan. Kita mohon kepada beliau menceritakan masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar. Alhamdulillah kita dapat 20 juta lagi tambahan untuk semua mahasiswa-mahasiswi kita di semua universiti. Kerana kita tidak mahu adik-adik terganggu disebabkan oleh ketiadaan wang. Saya faham sangat. Kalau ada masalah, pergi. Sekarang ni kita dah ada dapur siswa. Kita ada food bank. Food bank dan dah di Unimas ada kan, Dr. Hatta? Dan kita harap pada adik-adik sekalian, pergilah jadikan tempat itu untuk setidak-tidaknya ada tempat untuk kita pergi. Sebab saya tidak mahu macam seperti cerita-cerita kami dulu. Cerita-cerita kami mungkin tak banyak orang mendengarnya. Tetapi apabila kami berada di sini, maka menjadi tanggungjawab kami juga untuk membantu adik-adik sekalian. Dan alhamdulillah kita ada pasukan di setiap universiti, pasukan yang baik untuk membantu kita. Dan begitu juga adik-adik yang tak dapat nak masuk ke universiti. Kalau sekiranya adik-adik daripada keluarga yang pertama, anak yang pertama daripada keluarga berkenaan yang nak masuk ke universiti, kita beri tuition percuma, bayaran percuma
kepada adik-adik sekalian untuk membolehkan adik-adik semua dapat meneruskan pengajian di universiti sekarang. Apa lagi kita buat? Kita ambil, kalau book vouchers, voucher buku pun kita laksanakan. Setiap pelajar akan diberikan RM100. Ya, dan bayangkan baru-baru ini bukan jumlah yang kecil. Dia akan melibatkan mungkin sampai 58 juta, mungkin sampai ke 100 juta, melibatkan semua pelajar-pelajar kita supaya diberikan kemudahan itu kepada adik-adik sekalian dapat belajar di universiti dengan sebaik-baiknya. Jadi ini yang kita usahakan, dan termasuk hari ini, adik-adik bayangkan, kita faham, berada di kampus, kita nak cari job tambahan. Ada yang kata dia orang nak kerja di luar, ada yang nak kerja dalam kampus. Saya kata kenapa tidak kita bukakan ruang itu untuk mereka mendapatkan pekerjaan di kampus sendiri. Bukakan ruang itu. Saya faham mungkin kita tak dapat menyediakan semua peluang itu kepada semua pelajar-pelajar. Paling tidak, wujudkan ruang seperti mana adik-adik dapat lihat tadi. 20 jam waktu semester dan 40 jam. Kalau 1 jam RM6, kalau 20 jam seminggu bermakna berapa? RM120. Kali dengan 4 bermakna dah berapa? RM480. Am I right? My mathematics right. Ya. RM480 at least dia membantu adik-adik mengurangkan. Walaupun kita tahu mungkin harga barang, harga makan agak mahal, tetapi dia dapat mengurangkan setidak-tidaknya. Seperti saya dulu, yang saya sebutkan kepada adik-adik sekalian, ruang seperti ini tak ada. Apa saya buat? Kita tahu nak survive macam mana. Saya kata, apa yang perlu aku buat? Nak minta kerja di luar dulu, tak ada sistem nak minta kerja. Sebab kita tahu kita semua kena tumpukan kepada pengajian kita. Akhirnya saya menggunakan apa kebolehan saya? Kebolehan saya menulis waktu itu. So at least setiap bulan saya mendapat tambahan daripada hasil-hasil penulisan saya, sama ada dalam majalah, dalam surat khabar, saya dapat paling tidak RM100. Dan RM100 itu sebenarnya cukup membantu kehidupan saya di waktu itu sebagai seorang mahasiswa. Sebab setiap kali makan satu hari, waktu tu nasi, ikan, sambal, cukup. Lebih kurang RM3 ya. Waktu tu 3 atau RM3.50 atau RM2, bergantung. It helps you. It helps you in a way. For RM100 untuk survive, dalam tu cukup. Kadang-kadang dapat RM80. Adalah satu penulisan saya keluar dalam berita harian, dapat RM60. Keluar dalam majalah itu dapat lagi RM40. Jadi akhirnya dia membantu kita mengurangkan. Itu cara saya dulu. Dari cara adik-adik sekalian, ini peluang yang ada untuk membantu adik-adik semua. Jadi gunakanlah kesempatan ini adik-adik semua, dan marilah kita turut membantu di antara satu sama lain untuk membolehkan kehidupan kita di kampus ini berjalan dengan baik, dan begitu juga membantu di antara satu sama lain. Terima kasih, tahniah saya ucapkan kepada UNIMAS dan juga semua universiti-universiti awam yang terlibat. Dan juga program ini di bawah tu yang abang kita yang berdiri tu, yang Abang Hirman, itu di bawah program dia selaku pengarah ehwal pelajar di kementerian kita. Beliau mengumpulkan program ini, melaksanakan bersama dengan semua universiti-universiti awam kita. Semoga usaha-usaha kita ini diberkati dan mendapat manfaat. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meluncurkan program My Siswa at Job on Campus Universiti Awam Peringkat Kebangsaan. Terima kasih.